Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera lah diucapkan kepada semua. Yang saya hormati Syafiq Izzuddin selaku Presiden. Mengantuk tengok dia datang daripada Melaka datang ke sini. Saudara Kiri Daren selaku bos yang menaja kita punya venue pada pagi ke tengah hari? Pagi tapi waktu UK lah, UK pagi. Waktu Malaysia dah tengah hari sikit lah. Dan juga ada Ustaz Rashidi tadi, nampak? Ada lagi? Ada daripada Lestari Hikmah. Bangun sikit. Ada. Dan juga bagi ucapan sikit. Saudara Hafiz dan juga rakan-rakan daripada Ipoh dan juga AJK Kompura lah. Baik, kalau pagi tadi kita dah ada satu sesi yang serius lah. Cikgu dia pun cengeng kan, semua takut nak tanya soalan jadi sebab tu kita buang terus meja depan ni kan. Kita nak bagi relax sikit lah. So petang ni dia chill-chill je lah bersama dengan Ustaz jemputan kita Muhammad Jazwan lah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, jadi sebelumlah kita masuk ke dalam perbincangan falsafah tinggi kita pada petang ni lah. Sedikitlah aku kenal Jazwan ni pun baru lagi tahun lepas lah. Tahun lepas waktu Ipoh Alternative Book Fest kot kalau tak silap. Dekat sini-sini kot lah kat Ipoh. Kat mana lah? Budi Cafe. Budi Cafe. Jadi Jazwan adalah dia punya penganjur lah pada waktu tu kan. Tapi waktu tu tak begitu kenal lah, kenal daripada jauh-jauh. Tengok dia ni brother ni macam ganas kan. Tapi lepas tu lepak sekali dekat PPKL, dekat booth Rabalit, itu baru kenal dengan lebih dekat dia lah. Sebab duduk dekat satu booth, sembang hari-hari, jadi kenal sikit lah. Tapi tak adalah kenal deep sangat lah. Tapi lepas baca buku Maintain Selekeh, cara sebutan sebetulnya nanti kita tanya kepada Jazwan lah. Jadi mungkin sebelum aku bagi intro yang sesat lah tentang siapa Jazwan ni, mungkin kita minta Jazwan sendirilah perkenalkan latar belakang dia. Mungkin sebab ramai yang daripada datang ni, contoh yang daripada kami daripada utara ni lah, mungkin Cikgu Sanusi, Cikgu Ida dia daripada ranah sastra kan. Mungkin Iqbal daripada ranah survival hutan. Jadi Dr. Nazif daripada ranah klinik di Changlun. Jadi mungkin tak banyak perdedahan ataupun tak begitu mengenali lah kita punya panel. Jadi mungkin minta Jazwan sendiri lah perkenalkan sedikit latar belakang. Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Ipoh. Mudahan lepas ni boleh makan makanan yang enak-enak. Sebab itu antara benda yang terkenal lah Ipoh ni kan. Latar ni, nak latar orang biasa ke latar artistik? Artis-artis. Artis supaya orang boleh nanti cari kat Spotify. Okay. Latar dia, saya start bergelumang dalam scene sangat awal waktu saya masih sekolah lagi. Jadi saya ingat waktu saya darjah 5, saya rasa sebab Ipoh ni dia punya scene antara yang agak westernized dan agak cultured waktu tu. Pop culture, counter culture semua dah masuk kat Ipoh ni awal. Saya ingat masa saya sekolah darjah 5, darjah 5 tu saya dah terdedah terhadap metal, Nirvana, grunge, benda-benda ni semua lah, punk apa semua ni. Kemudian saya memang perasan benda ni sentiasa ada dalam kehidupan saya setiap hari. Saya budak kampung, duduk Simpang Pulai. Tapi orang tua saya hantar saya masuk sekolah Orang Putih dekat Bekan. Nama sekolah tu Ketek Avenue. Tu Hafiz tu, dia sekolah dengan saya daripada sekolah rendah tu, Ketek Avenue tu. Hafiz baca buku tu. Jadi walaupun saya orang kampung, tapi mak saya hantar saya sekolah Bekan. Jadi saya ada dua side. Saya ada side yang kampung tu, saya ada side yang kebaratan tu kan, Pekan tu kan. Saya ada dua tu. Ada benda dua tu. Jadi daripada saya kecil, saya ni memang suka melukis.
Asalnya saya suka melukis. Orang tua saya dia bukan letak seni, dia orang sukan. Mak saya, ayah saya dulu semua dia orang lari untuk Perak apa semua, main lompat jauh. Mak saya sepatutnya masuk sukan C. Abah saya sepatut main tim bola Perak, tapi waktu tu dia pilih kerja. Sebab zaman tu bola tak boleh nak buat duit hidup kan. Tapi satu yang cool yang pasal orang tua saya ni, dia orang akan support saya. Benda yang selalu kita orang buat adalah, masa saya kecil tu, saya ingat Pizza Hut yang pertama dekat Ipoh adalah dekat Ipoh Garden. Hujung daripada Pizza Hut tu ada satu kedai majalah buku, dah ada macam-macam kat situ. Jadi rutin family saya adalah dia orang akan bawa kita orang adik-beradik pergi makan pizza, kemudian pergi kedai buku tu dan pilih apa-apa buku yang kita orang nak. Jadi of course lah, sebagai budak-budak, first saya start lah dengan komik lah, apa benda-benda macam tu kan. Mak ayah kerja apa? Mak saya kerja bank, ayah saya kerja kat penjara. Kemudian orang tua saya berhenti kerja dan dia orang start jadi business punya orang lah, dia orang berniaga. Dia buka butik, dia orang buka travel agency, benda macam tu lah. Tapi cerita ni sebelum dia orang bisnes lagi, maknanya masa dia orang masih bekerja dengan orang tu, dia orang dah ada benda yang dia orang akan support saya tu. Saya ingat mak saya belikan dia pasu, mak saya belikan saya pasu dan dia suruh saya conteng pasu tu, dan dia simpan pasu tu sampai sekarang. Jadi setiap kali bila kita pergi kedai buku tu, kita akan terdedah dengan buku-buku ni. Dan mak ayah saya tak pernah larang apa-apa buku, pilih je. Dan saya ingat dia orang akan beli ensiklopedia letak kat rumah semua. Jadi saya ni memang suka membaca lah daripada situ. Bila saya masuk sekolah menengah, dekat situ saya lebih terdedah kepada benda yang lebih intens. Yang ni adalah budaya underground, music underground. Jadi daripada situ saya start main band. Saya ingat dulu kat Ipoh ni ada shopping kompleks, nama dia Super Gintar, pasar. Satu hari saya pergi Super Gintar. Dulu Super Gintar ni ada kedai jual VHS tape, kaset, VHS tape semua. Saya curi VHS tape Nirvana. Saya ingat lagi Nirvana. Saya curi VHS tape Nirvana. Saya balik rumah, saya pasang, saya tengok ke Kubrin. Saya suruh cakap, weh aku nak jadi mamat ni. That's it. Daripada situ, saya start macam main band. Walaupun waktu tu ada minta maaf dengan orang kedai tu tau? Belum. Walaupun time tu dia adalah underground scene lah kan. Kita tak tahu benda ni boleh pergi macam mana. Tapi saya ada that will macam, saya tak tahu macam mana, tapi saya tahu inilah yang benda yang saya kena buat. Jadi saya start main band. Umur saya 15, saya dah start buat sebenarnya fanzine sendiri. Fanzine hardcore punk, underground ni fanzine. Jadi saya ingat memang waktu teenager tu saya suka baca buku, saya suka menulis. Walaupun paling yang saya suka muzik lah. Saya ingat saya pergi sekolah tu, saya stone dulu. Pergi sekolah stone, saya menulis kat sekolah. Saya tak peduli apa cikgu ajar, tapi saya menulis. So buku saya tu penuh menulis. Tapi waktu tu saya tak ada fikir nak jadi penulis pun. Cuma the idea of benda ni melegakan saya kan. Sama macam lukis. Cuma macam lukis tu dia abstrak kan. Bila menulis ni macam lagi verbal lagi kan, macam boleh cakap. So tiga ni lah waktu tu saya punya ruang untuk ni, lukis, main muzik dengan menulis. Kemudian of course lah, sebelum saya 20 saya dah ada album. Sebelum 25 tahun saya dah tour Asia Tenggara main band. Umur saya 26 saya ada my first book. Lepas tu umur saya lewat tu sikit, saya dah start pameran overseas apa semua. So itulah perkembangan dia. Jadi secara umumnya saya ni seniman pelbagai disiplin lah. Tu saya punya start daripada muzik. Tapi kemudian bernasib baik ada orang nak publish saya punya tulisan masa saya mid-20s. Nak jadi cerita buku pertama tu laku gila-gila. So tu keep on publisher kan. Jadi bernasib baik situ lah. Kemudian itulah saya start involve dengan contemporary arts. Saya buat filem, buat video macam-macam lah. Jadi so saya buat lah apa-apa yang, sebab saya tak pernah membataskan apa yang saya tu buat. Masa saya mid-20s saya selalu berlakon juga. Keluar TV, berlakon filem indie. Saya buat lah waktu tu, saya macam just, sebab saya rasa sebab daripada saya sekolah tu saya dah tahu kan yang saya nak jadi seniman kan. Jadi saya macam explore je lah apa-apa. So secara asas dia itulah pelbagai disiplin punya seniman lah saya ni. Okay, terima kasih Haji Jazwan. Jadi tengok muka semua serius
Jadi kita bukan kuliah universiti kat sini. Jadi sebenarnya boleh kalau tanya soalan midway pun boleh. Gelak kuat boleh. Gelak kuat boleh. Saya dulu jangan kuat sangat takut masuk recording nanti. Suara tak sedap kalau Petang-petang dia dah tak duduk kat stage, dia dah tak garang. Tadi duduk kat meja bukan main lagi. Macam tu, action je. Jadi boleh tanya soalan lah. Jadi bukan saya saja lah tanya soalan. Tapi kalau tak ada orang tanya soalan, saya tanya soalan lah. Jadi sebenarnya tadi Jia ada sebut sikit lah pasal Ipoh Garden. Ipoh Garden betul tak? Garden. Ipoh Garden kan? Jadi saya sebenarnya bukanlah orang Ipoh. Tapi tak adalah zero sangat pasal Ipoh kan. Sebab adalah makcik dekat Pekalan Gate. Lepas tu pakcik dekat Meru. Jadi balik kampung memang balik dekat area-area sini lah. Tapi nak kata membesar di Ipoh tu tak lah. Cuma kampung asal dekat Cangkat Tin. Jadi memang area-area sini lah waktu kecil-kecil dulu kan. Tapi saya tak adalah duduk dekat Ipoh ni dan merasai vibe membesar dia. Jadi dari segi Ipoh tu sendiri, adakah dia ada satu benda yang sebab macam pergi kedai buku sebagainya kat situ macam semua rasa macam dekat KL pun ada, kat tempat lain pun ada, tapi mungkin dekat Ipoh ni yang J rasa macam dia ada sesuatu benda yang mungkin kat tempat lain tak ada, yang membantu ataupun mempengaruhi lah dari segi dia punya art punya venture. Okay. Kalau yang paling membantu saya sebab Ipoh ni adanya Body Surf Music. Body Surf Music ni adalah indie label. Dia daripada tahun 1997. Jadi saya selalu ponting sekolah, saya pergi Body Surf Music ni. Jadi Body Surf Music ni saya ingat orang yang mengasas Body Surf Music ni adalah dua orang adik-beradik daripada band, nama band tu Mark. Korang boleh check Mark. Mark ni dia sezaman dengan OAG dengan Butterfingers. Tetapi Butterfingers dan OAG pilih untuk berada di KL, Mark ni pilih untuk ada kat Ipoh. Dan saya pernah tanya dia orang, kenapa korang tak ikut macam stay KL, sebab KL korang lagi boleh buat duit. Tapi saya ingat jawapan dia orang sebab dia orang nak cipta, nak bina ekosistem dekat Ipoh. Jadi memang betul sebab daripada band Mark tu tahun 94 band tu. Jadi dia orang buka Body Surf Music tu tahun 97. Body Surf Music tu adalah waktu tu pusat dan center kepada semua yang kontra budaya lah. Macam mana boleh terponting sekolah pergi ke Body Surf Music? Ada kawan bagi tahu ke? Sebab Cikgu yang suruh pergi ke? Sebab dia orang selalu buat gig. Dia orang selalu buat gig. Mula-mula kita tak faham juga gig, tapi bila kita selalu jalan kat town Ipoh, kita nampak poster. Kita macam, ya apa benda kan, selalu sangat poster ni ada. Kemudian kat sekolah kawan dah start lah, minggu ni pergi gig tau, minggu ni pergi gig. Kita pun apa, gig ni mana? Pengaruh rakan sebaya lah. Tapi sebelum pergi gig, saya dah main skate dulu. Saya main skate. Jadi otai saya masa tu Joe Ipoh lah. Joe Ipoh, sekali-sekali dia balik Ipoh, kita ikut dia lah. Tapi lepas itu saya skate. Jadi semua ni bercampur bau. Dan Ipoh waktu tu memang macam Amerika. Saya ingat lagi, kalau kita keluar hari Sabtu, budak-budak skate kita boleh nampak around town, main tepi jalan ni, dan kita boleh nampak geng-geng punk jalan, geng BMX, geng rollerblade. Kau naik Ipoh Parade tu, kau penuh budak-budak scene. Fanzine editor interview band-band kat situ, pergi form geng-geng metal. Jadi memang nampak. Sekarang tak ada lah, sekarang dah bertaubat dah. Sekarang youth culture dia pergi ke benda lain lah. Dia pergi ke budaya cafe. Jadi waktu 90s tu, youth culture tu adalah itu, underground tu. Jadi memang kalau saya tak cari pun benda tu saya nampak depan mata. Ada tea time, ada hip hop party. Jadi memang Sabtu Ahad dekat Ipoh tu sangat happening. Jadi benda tu, even kalau kita tak be part of the scene pun, kita akan tahu ada benda tu. Itu pasal saya rasa kenapa ramai orang Ipoh yang daripada era saya, walaupun kalau diorang tak pergi gig, tapi diorang tahu saya siapa, diorang tahu Mio Mark siapa, diorang tahu orang ni siapa. Diorang alert benda tu. Walaupun diorang tak ni, sebab benda tu sangat terdedah. Dan Ipoh ni waktu tu, that's why orang pergi Ipoh City, because of benda tu. Dia sangat besar sampai kita tak peduli pun KL waktu tu. Kita tak peduli pun apa yang terjadi kat KL semua kan, sebab Ipoh tu sendiri dah cukup besar waktu tu. Dan saya ingat zaman tu kalau kita main gig, kalau crowd tu 300 orang, 300 tu consider gig yang gagal. Bayang betapa besarnya waktu tu punya scene. Orang yang berjaya 3 juta. 1,800 tu saya dan kena ingat ni underground band tau. Tak ada band komersial. Ni memang underground band. You can attract like 800, 700.
dan berbayar RM15. So masa tu Ipoh punya scene memang sangat ni lah. Jadi sebab saya pergi body surf tu sebab terdedah benda ni lah. Jadi bila dah lepak body surf tu, itu yang jadi lagi macam, oh ini ada studio, ada lagi label yang boleh publish kita punya music kan. So kat situ Nak share lah. Okay, kita tak keluar daripada Ipoh lagi ni. Jadi ada soalan berkenaan dengan Ipoh. Ipoh nak tanya. Kata Sila. tak betul ni, saya besar Ipoh macam lain je. Itu maknanya yang membesar dapat lain tu dia tak jumpa hidayah. Apa nama macam katalah WG ke bagiannya lah. Ya. Kita bagi mikrofon. Ustaz kena mikrofon lah. Kena diri sekali Ustaz. Dia macam WG tu kita nampak dia main kat KL sebagainya, so dia punya market dia besar kan. Tapi kalau macam body surf ni Ipoh, jadi macam mana dia sudah market dia? Adakah dia kami tak perlu orang KL, kami Ipoh pun kami dah cukup buat. Saya rasa itu yang berbeza mindset main band zaman tu dengan sekarang. Zaman tu kita tak kejar pasal exposure tu. Maksudnya kalau kita termeletup lah. Saya ingat lagi, kita tak pernah border pasal majalah nak interview ke, TV nak interview ke, radio nak interview ke. Kalau ada kita layan. Dan ramai juga yang ada tak layan pun, tak ada, sebab malas pergi, dia orang malas pergi. Saya ingat kalau macam budak-budak Mark tu kan, kalau orang nak interview body surf apa, dia akan push saya pergi sebab dia orang malas pergi. Jadi sampai satu tahap kalau keluar paper The Star apa semua, muka saya ada. Padahal yang buat body surf tu bukan saya. Tapi kan sebab saya rasa zaman tu punya orang, dia main band memang bukan pasal industri, dia memang ekspresif. Passion lah. Itu passion dia. Dia memang menjalani lifestyle tu sekali. Dia bukan macam hari biasa aku adalah orang biasa kat pejabat, hujung minggu aku jadi band kan. Kita memang menjalani kehidupan tu sekali. Itu yang memang saya rasa kenapa benda tu sangat semarak waktu itu, sebab semua orang very passionate. Kita tak pernah kisah pun pasal orang KL tak panggil Rock the World tak panggil, tak pernah merok, tak pernah, kita tak pernah border pun benda tu. Walaupun eventually lepas tu dia orang ni semua panggil kita lah kan, sebab scene kita dah sangat strong kan. Jadi memang dia orang akan start. Dan saya ingat dia punya powerful, orang luar yang akan nak datang kita punya gig. Band-band, saya ingat band-band kau datang body surf kan. So saya ingat beberapa orang yang datang macam, "Oi, akhirnya aku jejak kaki kat body surf." Dan ni adalah band-band yang besar. So tu waktu tu memang kita tak ikut acuan KL, tak ikut acuan Penang pun tak ada. Kita just buat kita punya benda. Jadi saya rasa memang lagi satu macam ni Ustaz, OAG sebab dia sign major label. Dia major label boleh bagi dia ada music video, dia ada access, dia duduk Klang Valley kan, ada access majalah. Jadi that's why orang lebih expose kepada dia. Macam yang kita lain ni memang basically kita ni memang underground lah. Dia macam kalau budak sekarang ni cakap apa, YTJT kan. Yang tahu kan. Macam tu lah. Ada soalan? Tak ada, Ustaz main pulangkan mic kan? Berarti Okay, kita masuk sikit lah kepada buku, tapi tak spesifik pada buku ni lah. Tadi ada sebut pasal buku-buku ensiklopedia. Yang tu saya sure lah sebenarnya J tak baca pun ensiklopedia kan. Baca. Yeah. Ensiklopedia, buku pasal UFO, buku pasal macam-macam lah mak saya ni, buku orang putih lah banyak. Okay, dalam banyak buku-buku ensiklopedia yang dibaca tu kan, buku mana yang masih teringat dan membentuk fikiran lah? Dan macam mana pula scene buku waktu tu? Adakah banyak kedai buku sebelum Biblio buka kedai buku? Waktu tu kita tak fikir pun pasal si buku kan, sebab dia 90s. Tapi waktu tu saya ingat, kan dulu kita banyak kedai-kedai runcit, mamak apa semua. Saya ingat ada satu kedai dekat Canning Garden tu, yang dekat Vegas Hollywood tu. Dia kedai runcit, kedai mamak. Tapi ada jual macam majalah macam Crank, majalah muzik semua macam tu. Saya tak tahu masa tu memang kat Ipoh saja yang ada. Saya tak tahu benda tu mungkin kat Ipoh je ke atau bagaimana, tapi saya ingat kedai mamak tu, kemudian ada satu kedai buku, Novel Hut. Jadi ini antara tempat-tempat yang banyak budak-budak Ipoh pergi cari buku lah waktu tu. Dan
Ya kalau cakap yang membentuk fikiran saya, bukan ensiklopedia tu lah. Buku saya nakib alatas lah. Tak, saya waktu tu saya pertama kalinya banyak terdedah buku orang putih waktu tu. Memang waktu tu saya rasa masa tu sastra Melayu tu saya tak familiar sangat. Dan saya pernah cuba baca beberapa tu dan saya rasa memang bosan gila. Tapi saya rasa mungkin kerana latar saya daripada underground scene tu. Jadi saya terdedah dengan punk music, saya terdedah dengan muzik yang eksperimental. Jadi bila bahan bacaan pun saya nak bahan bacaan yang macam tu lah, yang kuraja, yang lucah ke whatever lah, tapi yang melampaui batas lah. Jadi pemikiran saya ni terbentuk oleh orang macam Harry Miller, Charles Bukowski, Jack Kerouac, kalau yang mungkin soft sikit Pablo Neruda. Tapi sebelum tu saya pernah baca Gibran, saya baca Rumi. Saya pernah ada fasa tu, fasa kuno-kuno macam Sufi, whatever lah. Ini umur dah berapa, 19, 18, 20. Tapi lepas tu Sekarang bukan Sufi lah, sekarang Salafi lah. Salafi keras. Salafi keras. Tapi lepas tu bila saya jumpa, saya ingat saya dengan kawan saya, kalau kita pergi Novel Hut tu, waktu tu kita masih tak terdedah buku-buku yang lain macam. Kawan saya ni Adam Jalaluddin ni, kalau korang tahu dia ada streetwear, Peace Be Upon You. Jadi waktu tu kita ada kafe lah dulu, tapi Peace Be Upon You tu dia streetwear. Jadi sebelum tu kita dah terdedah dekat muzik yang macam-macam ni, muzik yang pelik-pelik. Tapi buku kita masih macam, antara yang kita terdedah tu inilah Catching the Rye. Itu pun sebab John Lennon mati kan. John Lennon dia kata dia suka buku tu. Tapi kemudian bila kita pergi Novel Hut, waktu tu kita masih tak tahu lagi siapa penulis yang pelik-pelik ni kan. Jadi kita tengok sinopsis. Jadi daripada situ kadang-kadang ada yang kena, ada tak mengena. Kat situ saya ingat Novel Hut tu first kali saya jumpa, antara yang saya jumpa sampai sekarang macam saya okey, Hemingway, Harry Miller, Albert Camus saya jumpa kat Novel Hut RM10. Bayangkan Albert Camus, buku The Outsider tu saya jumpa kat Novel Hut. Dan buku tu saya baca, saya terus macam gila babi bukan. Itu ada buku salah satu yang membentuk my early writing waktu tu. Buku The Stranger tu, The Outsider tu kan. Bukan nakib alatas lah. Sebab kan buku Stranger tu dia cakap first kali opening dia apa? Mak aku mati semalam ke kemarin ke bila tak, something macam tu, dia cakap macam tu. So baca first line tu saya macam wah ini memang buku untuk aku kan. So kita dengan muzik yang radikal, jadi mencari jugalah bahan bacaan yang radikal juga. Tapi ini cerita masa awal 20-an, 18, 19, 20, 21. Tapi suka. Cuma sekarang ni kalau saya baca Bukowski tu saya dah menyampah gila lah. Saya dah rasa macam Mamat ni melalut kan. Tapi waktu 20-an tu, inilah pedoman, ini lah macam betul lah kan apa yang dia cakap. Tapi saya baca juga macam-macam. Maksudnya Huckleberry Finn, Mark Twain saya baca, Tom Sawyer, benda-benda yang skema-skema tu pun saya baca juga. Cuma saya tahu saya akan lebih suka yang macam mana lah. Sebab secara asas dia, saya nak baca je. Apa-apa pun saya nak baca je. Itu je lah secara asas dia. Okey, Iqbal kata ada hadiah kepada Ustaz yang tanya soalan ni. Main depan Ustaz. Ada soalan ada? Ada. Kalau ambil gambar, susah gambar. Dia macam kompura tu soalan dia. Next level ni, kom kurang ni. Dah, sikit-sikit je dah. Nak banyak lah. Okey, tak masuk lagi buku ni Jadi ada soalan Saya lagi suka kalau nak campur-campur je kita berbual kan. Basik baru datang, Wali daripada Ipoh ada soalan. Sebab ni sesi last Dia walaupun dia tak dengar, dia mesti ada soalan. Ni sesi last. Dia ada ilmu lain. Dia dah boleh tahu lah. Dia dah boring nak dengar cerita saya. Okey, kita masuk buku ni lah. Okey, macam mana cara sebut dia sebenarnya? Maintain Slakers. Bukan maintain selekeh, bukan lah. Maintain Slakers. Slakers. Slakers tu adalah slacker. Okey, boleh bagi sedikit cerita lah macam mana tajuk dipilih. Dulu dekat Body Surf ada satu buku nota. Buku tu sebenarnya buku untuk diorang catat orang jamming kan. Tapi dalam buku tu banyak orang random, budak-budak studio lah, conteng, lukis, meluahkan perasaan, whatever lah. Salah satu dia ada perkataan Maintain Slakers tu. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang tulis lah.
Cuma saya tahu dia budak-budak kat studio kita orang tu lah. Cuma setelah berapa puluh tahun lepas tu yang saya rasa macam nak pakai tulisan tu untuk ni. Jadi Maintain Slackers tu saya rasa asasnya adalah kita orang dulu banyak budak grunge, budak indie rock. Jadi kita memang slacker kan. Jadi waktu itu 90s dunia ni memang famous dengan slackerism, slacker. Budaya slacker. Jadi saya rasa sebenarnya benda tu adalah maintain slacker. So slacker ni maintain tu lah, maintain malas, maintain relax, itu lah sebenarnya. Jadi itu cuma, dan ini memang ejaan dia yang betul, yang macam dalam buku tu. Dia eja macam ni. Jadi patut di DBP tukar. Ini yang betulnya. maintain slacker. Tadi bukan ada DBP ke? So dia update dia punya PRM. So yang dalam buku tu memang dia tulis tu. So kata tu lekat kat saya lah. Okey, saya baca buku ni. Jadi mungkin ada beberapa soalan lah yang nak ditanya tentang buku ni. Jadi dalam buku ni saya perasan ada petik nama Bang Syed juga lah. Yang ada. Nak saya ni. Buku awal lah berkenaan dengan buku sebagai sebuah dokumentasi lah. Jadi bagi saya benda tu macam hit me lah. Maksudnya memang buku ni bagi saya lah, dia merupakan, sebab kadang-kadang bagi setengah orang lah kan, ni mungkin perbezaan penulis non-fiction dengan fiction lah. Mungkin dari setengah orang, buku ni dia nak sampaikan cerita tau. Dia nak sampaikan cerita ataupun dia nak bagi tahu imajinasi dia tentang sesuatu. Tapi buku juga dia boleh jadi satu sebagai dokumentasi lah kan. Maksudnya apa yang kita rasa penting dalam hidup kita ni, kita dokumentasikan dalam buku lah. Jadi saya tengok buku ni disebut jugalah salah satu cara dokumentasi kan. Jadi bagi Muhammad Jezwan lah, kenapa dokumentasi ni penting? Adakah sebab nak capture momen Ipoh yang dulu dah tak ada ke ada benda-benda yang dirasakan lebih daripada itu untuk didokumentasikan? Sejak saya remaja, saya ni memang suka mengumpul barang. Daripada muzik, daripada filem, daripada buku, daripada kasut, t-shirt band. Jadi saya suka nak tahu juga dia punya susu galuh kan datang dari mana. Benda yang sama yang terjadi bila saya suka satu band, saya akan check out apa-apa interview pasal dia orang, apa-apa dokumentari pasal dia orang. Bila saya suka penulis, saya buat the same thing juga. Jadi saya perasan 90-an kita memang kekurangan documentation, bukan hanya muzik tapi macam-macam. Macam-macam, memang tak ada documentation kan. Kalau macam sekarang ni, saya nak baca yang betul-betul anak alam punya cerita yang direct punya, mana ada? Adalah kau mungkin sikit-sikit Arwah P. Habib tulis kat sini ke, sikit-sikit Latif Muhyiddin sikit-sikit je lah. Tapi tak ada yang macam betul-betul yang macam, oh ini memang aku percaya daripada orang ni kan. Contoh kalau Latif Muhyiddin dia keluar satu anak alam, kita akan percaya dia 100% sebab dia memang orang tu kan. Tapi benda tu tak ada. Jadi tak ada orang tulis pasal anak alam. Kalau orang tulis, itu cerita saya tadi, kalau orang tulis pun dia still adalah dah parti yang keberapa kan. Tesis PhD ke apa tak ada yang tulis pasal anak alam? Tak, itu saya cakap. Maksudnya kalau PhD pula, tesis, dia selalu tertutup pula. Dia tak open kepada umum kan, sebab orang tak tahulah kenapa kan. Patutnya benda tu dikongsikan kepada umum. Tapi saya percaya, that's why saya suka encourage kawan-kawan saya yang main band, buat filem, saya cakap tulis je sendiri. Kalau ada orang tulis, bagus. Tapi kalau tulis sendiri lagi bagus, sebab kita tahu ni direct daripada dia. Maksudnya first source lah, primary, memang daripada dia sendiri lah, viewpoint dia. Sebab saya tahu je ada berapa orang yang tulis pasal saya punya benda tu tersasar. Tapi saya tak boleh cakap apa lah, itu daripada dia punya penghambatan. Kira ini nak mengkritik fan yang tersesat lah sebenarnya. Tak. Saya bukan orang yang macam tu. Saya bukan macam the rest of orang buku yang suka nak kritik semua orang kan. Saya bukan orang tu. Sama kita. Saya tak begitu. Saya tak peduli pasal whatever lah benda tu kan. Paling penting untuk saya adalah saya nak kongsi. Sebab saya tahu, contoh, orang pertama yang masuk scene Indonesia adalah budak-budak Ipoh daripada segi muzik. Orang pertama yang pergi main Manila adalah band saya. Kita pernah sign dengan New York punya label, benda-benda macam tu.
Benda ni mungkin kecil kalau orang tak tahu. Tapi kalau dia tahu, itulah sejarah dia. Bayangkan dalam Malaysia ada carburetor dang, ada bottle fingers, ada OAG, ada macam-macam yang besar. Orang first yang buat connection dengan Indonesia adalah budak Ipoh. Ini adalah benda-benda yang saya rasa perlu ditahu lah. Kalau budak-budak Ipoh sekarang baca, dia macam dia tahu, oh ni sejarah dia. Tapi sebelum tu perlu saya dikatakan, Ipoh datang, tapi sebelum tu yang first kali band Malaysia yang main Indonesia, band tu nama dia Lucy in the Loo, band daripada Bani. Saya pergi trip tu sebab waktu tu Frangal dia tu saya punya, kita berkawan kan. Kita Kira sebelum tu memang tak ada? Tak ada. Sebelum zaman British pun tak ada? Tak ada. Zaman Tak ada. Majapahit kan? Tak ada. Kalau yang belah indie tak ada. Belah hardcore punk pun tak ada saya, tapi indie. Jadi first Lucy. Tapi waktu tu saya dah ada connection dengan budak-budak Indonesia ni. Jadi bila girlfriend saya tu main kat Bandung, saya terus hook upkan untuk show dekat Jakarta. Jadi first tu bila saya tahu band ni dapat invitation, saya ikut sebab saya cakap okay, inilah akhirnya untuk kita bertemu depan-depan kan. Kita bertemu depan-depan. Kemudian pergi, so daripada situ lah start develop tu 2005. Tahun seterusnya baru kita orang pergi. And then daripada situ pula kita main Manila, main Mata lagi lah. So banyak benda yang even Manila kita first band Malaysia main Manila. Jadi benda-benda ni yang saya rasa macam penting. Dan ada benda-benda yang macam contoh saya pen pal dengan Harry Rollins. Harry Rollins ni dalam dunia punk dia ni gila babi legendary. Kalau saya tak cerita pasal saya pen pal dengan Harry Rollins, saya dah meninggal esok, orang mati-mati ingat tak tahu Harry Rollins ada dalam connection dengan Malaysia. Dalam ni ada gambar sebab dia nak buktikan kan, dia letak gambar. Jadi betul lah. Tapi masalah gambar tu bukan gambar saya. Betul, gambar dengan perempuan mana nak. Okay, ini cerita dia. Kawan saya, kalau korang tahu model tu, Nia Sleepy Lama. Nia Sleepy Lama waktu ni dia kerja dengan Tinker Studio. Jadi Tinker nak flykan dia ke LA untuk Vans punya acara. Orang Tinker cakap kat saya, J, aku hantar Nia pergi Vans bla bla, dia akan interview Harry Rollins. Saya tu macam, weh, hang patut hantar aku bukan hantar dia kan. Yang Nia ni pula tahu saya suka Harry Rollins. Dia pergi jumpa Harry Rollins. Harry Rollins memang kita pen pal kan. So kita main selalu email. Dia tangkap lah gambar Harry Rollins tu, dia hantar saya. Itu yang paling hampir lah. Okay, bila kata pasal dokumentasi tadi kan, bila kita nak dokumentasikan scene ke kehidupan ke, mestilah macam okay, yang ni yang sumber paling autoritatif lah. Kalau kita nak tahu pasal J, kehidupan gelap dulu-dulu dia ada. Ni kalau nak tahu yang gelap, bukan buku ni. Buku dia terlalu gairah kan. Jadi maksudnya tak boleh moderator je sopan sangat. Kita tak, maksudnya soalan dia okay, pergi terus dari direct soalan lah. Maksudnya tak boleh rujuk satu buku ni je lah. Dia maksudnya kena rujuk semua buku-buku yang lain. bukan lah. hanya buku, lagu. Lepas tu ada karya-karya yang saya, yang tu secara asasnya semua my artwork adalah tentang saya je sebenarnya. Dan saya perasan tak bila baca buku ni, dia selalu sebut lah, dalam buku ni dia selalu sebut dalam arsip saya, di dalam arsip saya. Jadi arsip ni adakah student daripada SMK Batu Maung contoh nak datang buat rombongan melawat arsip ni boleh ke maksudnya arsip tu dia memang di institusi ada file nombor ke macam mana? Tahun ni ada orang daripada New York, Amoy ni baru pindah Ipoh balik. Dia nak masuk arsip dari tu. Tapi tu setakat ni saya memang tak bawa lagi lah. Kena daftar lah, kalau nak masuk kena daftar lah. Tulis nama, bagi IC semua. Tak juga, saya tak pernah fikir lagi lah. Setakat ni belum lagi lah. Setakat ni benda tu masih peribadinya benda lah. Belum lagi rasa macam nak bagi akses. Hubung nak institusikan Arkib tu bukan hanya benda-benda art tau. Surat cinta, macam-macam lah. Dia memang vast punya arkib lah. Memang kena buka lah untuk rawat. Saya ingat lagi dulu dalam projek Abad ni ada seorang orang nama dia Iqbal. Jadi sebenarnya tak ada Iqbal Razak. Jadi saya pernah cakap kat dia, if anything happen, hang tahu ni semua. Dia tahu bilik saya ada satu box. Kalau dia pun mati macam mana? Tak ada. Tak ada lah. Habis lah. Okay. Kau kalau adik saya pandai nak main dipulit benda tu untuk dijual ke dia apa benda lah, itu lah. Okay, saya nak baca sikit lah supaya macam
penonton boleh dapat sikit taste daripada buku ni lah. Jangan potong lah. Bagi saya baca dengan aman lah. Kalau rasa puitis nanti Iqbal boleh bagi hadiah. Saya melihat dia persis saya. Kami mencari jalan menuju rohani. Kami sama-sama datang dari latar scene muzik yang deras, labang dan bingit. Dalam kebingitan itu, kami mencari damai, ingin meneroka jalan cahaya. Jadi, macam baris puisi ya. Jadi memang, adakah buku ni cerpen puisi macam tadi? Saya tak pernah fikir itu sebagai baris puisi. Saya baca lagi satu, okay? Seni, biasanya apabila sudah sampai ke peringkat tertinggi, kita sudah tidak mampu punya kata, kerana yang terkesan adalah rasa. Biar betul saya tulis macam tu. Ke saya yang puitis? Bila saya baca dia sedap. Sebenarnya tak sedap pun. Ya. Betul lah, maksudnya sebenarnya tak sedap pun lah. Sebab saya baca dia sedap. Mungkin juga sebab saya tak pernah terfikir daripada sudut tu. Saya tak rasa ayat tu puitis pun. Saya rasa benda tu macam benda yang saya tulis. Okay, the best thing buat buku ni, saya bagi tahu korang. Ini semua tulis in one sitting lagi telefon. Ini semua benda kat status Facebook saya sebenarnya. Dan ini adalah bukan tulisan yang disunting secara halus, tak. Memang secara naturally jiwang lah maksudnya. Mungkin agak. Mungkin agak. Dia puitis. Sebab saya tak rasa pun dua benda tadi tu puitis. Saya tak rasa pun tu puitis. Saya rasa tu macam biasa je lah. Jadi adakah dia mempunyai makna yang mendalam, lebih dalam daripada ni? Maksudnya seni itu adalah satu perasaan lah. Kita tak boleh mengatakannya. Bukan tak boleh mengatakan. Saya selalu rasa kalau saya jumpa seni yang best, yang sangat best, saya selalu rasa tak ada benda yang boleh diungkap, digambarkan untuk mengadili apa perasaan tu yang kita rasa. Itu pasal saya rasa akhirnya dia perasaan lah kan, dia rasa lah. Kan walau macam mana hang pengkritik hebat pun, untuk hang nak cakapkan seni ni dahsyat, dia bagi dia angle mana-mana pun, tapi saya tak rasa dia akan tetap akan betul-betul dapat apa yang dirasa kat dalam tu kan. Dia macam semayang kan. Dia spiritual punya benda kan, dia rohani dia bukan benda yang nampak lah kadang-kadang. Jadi itu yang selalu saya rasa lah bila saya nampak atau saya dengar lagu yang saya rasa macam uish. Itu pasal selalunya bila Speechless lah maksudnya, speechless. kalau benda tu Masalahnya macam speechless. terlalu dahsyat untuk saya, akhirnya saya tak akan tulis apa-apa pasal benda tu. Sebab dia terlalu macam, saya tak rasa apa yang saya tulis dia akan menggambarkan yang adil pun untuk dia. Okey, ada soalan ya daripada ni. Adakah ada yang dah baca buku ni? Orang Ipoh tak baca buku ni? Macam mana? Ipoh memang selalu orang tak beli saya punya benda. Ada soalan. Mungkin lah kalau orang lain baca kan, mungkin dia orang ada penafsiran lain, dia kata Fatih ni tafsir salah, sebab tu dia tanya soalan yang salah. Jadi mungkin boleh counter balik moderator punya soalan. Sila counter. Ada? Jangan counter saya tak okey je. Maksudnya seni lah, moderator. Maknanya ni art form lah, sampai specialist lah, boleh rasa je. Tak boleh nak ungkap lah. Kata apa? Art berat kata. Okey, bila saya baca buku ni, sebab saya memang bukan daripada scene muzik lah. Saya ni memang nak kata tak dengar muzik langsung, tak adalah, dengar lah juga kan. Haram ya Aki. Haram. Lepas tu istighfar lah kan. Jadi kita dengar agak lagu-lagu, muzik, instrumental, apa-apalah kan. Maksudnya bunyi lah, seni bunyi kan. Baju saya ni pun saja je saya pakai. Saja pakai baju Azmil sebab tengok dia petik nama Azmil banyak. Azmil dia pernah dia perform lah pelancaran buku saya, buku 2 saya ilmu dekat Tokosu. Jadi saya kenal Azmil waktu tu lah, waktu dia perform tu. Tokosu pun dah tak ada dah sekarang, tapi Azmil ada lagi kan. Jadi ni baju dia saja. Sebenarnya saya nak pakai baju lain,
Sebab baju ni macam ketat sikit kan, macam nanti seksi sangat pula kan. Tapi sebab dalam buku ni banyak sebut nama Azmi, jadi pakailah baju Azmi kan. Kira ada kena-mengena sikit lah nanti kan. Ada lupa lah. Ada banyak dia sebut nama Azmi dalam ni. Azmi Yuno. Oh sebab band dia tu, Raja Commission. Saya mahu jadi seperti dia lah bagaimana. Jadi banyak sebenarnya dalam ni dia pasal scene band indie lah. Dan saya pun tak pernah dengar pun. Tapi kadang-kadang bila baca ni kita google lah juga kan. Saja nak dengar, so bunyi dia macam mana kan. Okay. Tapi band-band ni dia wujud lagi ke macam ni? Ada banyak yang wujud lagi. Wujud Dan banyak yang indie saya pilih ni. Bukan indie yang macam Kong Familiar tu. Yang Kong Familiar tu indie yang Bang Fiz, Mia Husin, Hujan, Iqbal M. Tak, ni yang saya punya yang tu yang sesatnya, ini yang betul-betul. tak. Bukan sesat lah. Itu lebih komersial lah. Yang ni indie yang lebih obscure lagi. Yang lebih Ya, maksudnya itu tak betul-betul underground lah. memang kan sebab dia dah komersial sikit. Oh, okay. Memang tu tak betul juga. Dia orang dah Lepas masuk mainstream. depa, which is okay je sebenarnya, tak ada masalah pun. Cuma saya lebih suka nak bercakap pasal band yang lebih obscure lah kan. I have a question. Kalau I faham, also artist. Kalau I faham, I think you also artist, band boy, and from Ipoh, Yeah. and you also a writer. And why not you do the film? I did actually. Yeah. Alright. Yeah, I'm a filmmaker as well. Okay. I documentary, video art, short film. About yourself. No. Various of topics various of themes. Okay. So I exhibited at Venice Biennale. Documentary, yeah. So yeah, I'm a filmmaker as well sebenarnya. Why don't you make a movie about you, about your life? Or whatever? Actually, I did one draft. It's called Ipoh Sound. Okay. It's about the underground scene in Ipoh. But I've been trying since like 2-3 years ago. Keep on trying lah. The problem is funding. If you can get me funds from Europe, we can talk about this. Yeah. But actually, basically, We do have, for example, in Neo, in Yeah. Europe, we call it Vision. I forgot the film. They also a short movie, whatever. Vision. yeah. In Europe, they got lots of funds for Exactly. film. Yeah. Why not you try? That's why I said I've been trying like since 2023 for this project. Okay. So sekarang dah berapa? 2026, 24, 56, 4 years already. So trying to cari the fund lah, to get the funds. So I already have like the structure of the film. Okay. Not just one. I actually like have like another 2-3 story actually. And okay. I always say this to Abang Syed. Abang Syed is in front of you. Okay. My first love is music. And then film actually. Second is film. Then writing and contemporary arts. Okay. I already like did 3 of it. So right now yang tinggal the feature film lah. So I always said to my friends, okay, if I can do like at least one feature film, that's it man, I'm done. I can quit arts. I can like go back and be a farmer or anything. Yeah. Because yang lain, Where is the money that you? I mean, when you work, you sing, whatever. Where is your money? not enough lah. because you see, I'm an underground singer. I'm not like mainstream singer, you know. Unless if I'm like my friends, Nur Saleh or Aizat Amdan, of course lah, one show I can go shoot for 10 days, whatever. But basically, my kind of music is like really ultra niche. Okay. Really like yeah. I play experimental music, or my singer-songwriter side is like still singer-songwriter, but like more lo-fi, not the sounds wise not like on par for mainstream standard lah. Because I don't want to do it like that pun kan. And what about you try to find a sponsor? I mean, it's like a sponsor like a Malaysian. Yalah, that's what I've been doing lah. Tak dapat. But you can ask bank or whatever, you know. So, no? Huh? In Malaysia, you can get it. Something like that. It's not that easy lah actually. So okay, in the process untuk cari fund for this film, then
I just realised one thing. I always like tengok interview with filmmakers kan. All directors like akan cakap, it took me like 10 years to do this film. It took me like 15 years to do this film. Sebenarnya I just realised one thing. 10, 15 years, tu sebenarnya pasal cari duit je. The creative process macam setahun 2 tahun settle lah. And how much usually you need for the... Okay, for this project, I think if I can get like 50 to 100, I can do. Okay. 50. Kalau ada more lagi bagus lah kan. But okay, because when I write the story, I have to write dengan all the lacking things yang I have to face lah. Okay. So I don't dream big sangat lah. I just be realistic. Okay, this is my city, my town. I just get to use everything I do in my city. I use my friends, things like that. So if we can get money, kita boleh expand lagi lah kan. Tapi right now I always like tulis dengan keadaan paling realistic that I can. Okay. So I know like if I can get 50 or 100, I can already like at least settle shooting. Or for example, Yeah. people sponsor you, let's say, 50,000, and you make the film, and do that person gonna get back the money? Kalau The money burn. if kalau filem tu jual, letup, Yeah. got sale, of course lah kan. They can get, it's like investment lah kan. Yeah, exactly. Yeah, it's like investment lah. Yeah. Okay. Allah Akbar. Oh. Hai, sabotaj kan ni? You promise me your film's gonna be bomb. Okay, actually tapi ni tulis lah, tapi ni ada camera on lah, tak boleh lah, ni secret sikit. Actually the film that I want to make, I already like did research. Okay. Because benda tu based on Ipoh itself. The underground scene in Ipoh. And you go when you ask the Ipoh whatever called tourism. Of course I already did. Come on, takkanlah belum. So the scene in Ipoh started like in the mid 80s, 85 like that. Okay. Jadi the underground scene in Ipoh like very mature enough lah kan. Jadi tapi tak payah cerita lah. Nanti kita off record kata Sagi cerita. So this is the recipe for the film lah. If I tell nanti Tak boleh reveal lagi lah. tak boleh. Tu reveal lah. I tak orang datang. Tak, lagi satu biasanya bila saya buat karya, saya tak suka cerita. Saya tak suka cakap, oh aku tengah tulis buku, aku tak, saya tak suka. Saya suka macam tu, tiba-tiba je keluar kan. Sebab kalau tak dia macam ada pressure kan, macam bila buku tu nak siap, bila banyak cakap lah kan. Tapi I'm a guy that always do things lah every day. Maksudnya of course lah ada hari yang like sebulan do nothing, just tonton filem, just dengar music. But as an artist, itu artist punya kerja lah. Menonton, baca buku. But that's why I think the process sebagai artist tu penting every day. It's not about setiap hari you berkarya, tapi setiap hari you Carilah. hadam, nak cari ilham sangat pun, hadam everything dekat your surrounding. Itu pasal best ni jadi artis ni. Kalau hang tengah duduk termenung pun, if you sedang wandering dekat coffee shop kan, dia still macam itu an act of artist sedang bekerja kan. Betul sebenarnya sebab most of the time saya dapat my ideas kadang bila saya suka naik motor pagi tau. Saya tak suka keluar pekan. Macam tadi, saya ingat Ram tak ada sini. Ram tadi, ada my friend Ram. Saya lepas balik Zohor tadi, saya join dia orang duduk kedai kopi. And then Ram tengok saya, asal muka sugul je macam tu kan. Dan saya cakap kat Ram, abang saya dengan Kak Iti tahu lah. Ram, aku sebenarnya menyampah gila nak pergi event Ram. Okay, to be frank event ni saya datang sebab dia ajak. Kalau kau kurang, saya tak kenal, memang saya tak ni kot. Sebab saya memang tak suka pergi event. Saya rasa mungkin sebab daripada saya muda, saya dah terlalu banyak sangat event saya pergi. Even sekarang gig pun saya tak pergi dah. Tak ikhlas lah ni datang. Sebab ada duit kan. Jadi bila dia cakap macam tu, secara asas dia memang
satu mindset tu dah berbeza sikit kot kan. Macam dulu memang every weekend nak cari time, nak keluar, nak lepak, nak jumpa orang. Tapi sekarang dia mungkin berbeza. Lagi satu mungkin lagi satu, dua orang tua saya tak sihat. Jadi saya banyak lepak dengan dia orang kat rumah. Jadi bila benda tu dah lagi best lah kan, untuk macam saya layan dia orang apa semua. Dia orang dua-dua dialisis, orang tua saya kan. Jadi saya macam, jadi kadang nak keluar tu pun macam aduh leceh nak keluar kan. Kadang-kadang nak main show, kadang saya selalu ada masalah ni. Bila saya buat show, hari show tu saya cakap, kenapa aku setuju nak buat show ni? Kenapa aku setuju? Akan ada benda-benda tu lah. Dan itu adalah benda yang saya tak pernah lalu tu dulu. Dulu saya memang macam eager, macam ada show, ini ada ni, ada ni, ada ni kan. Tapi saya rasa mungkin sebab I've been through banyak gila benda. Maksudnya sebelum saya 25, sebelum 25 tu saya dah been through macam-macam lah. Bayangkan, by 25 saya dah menyampah dengan drugs lah. Saya dah tak nak stone lah. So bayangkan how much I consume before 25 tu. Maksudnya saya rasa 25 tu saya dah start jadi macam, that's why saya rasa 25 ramai orang baru nak macam nak jadi nakal, jadi nasty. Baru macam cik, saya macam okay whatever lah kan. Saya macam suka hati orang lah kan, apa benda kan. Tapi saya tak pernah macam, saya ada budak-budak muda yang lepak saya makan babi apa semua. Tapi saya macam okay lah, suka hati hang lah kan. Tapi saya akan cakap dia, tapi lagi bagus kalau tak buat lah. Saya akan Siapa nak sebelum? jadi dia tentang tu juga lah kot. Jadi that's why saya rasa artis tu dia takkan habis lah as long as dia belum meninggal kan. Dan dia bila dia belum meninggal tu dan dia berkarya tu, dia semua ni proses kan, dia hadam je everyday. Macam hari ni pun mungkin lepas ni saya hadam benda, saya tulis benda, buat karya parody yang saya kutuk Fatih, mana saya tahu kan. Dia dah hadam lah, oh Fatih ni kan. Tapi benda tu lah, saya rasa the best thing about being an artist tu, dia macam saintis, dia menyelidik. Dan bila saya buat kerja saya, ini terutama kerja contemporary arts lah, saya buat research tu. Sebelum saya siapkan karya tu, research tu kadang-kadang 5 bulan, 6 bulan. Saya ingat ada satu projek saya buat video pasal teh tarik. Teh tarik ni untuk tayang dekat Europe. Video tu pasal teh tarik lah. Orang tua saya lah keep on jadi eksperimen, kena minum macam-macam teh. Oh kejap beli teh ni dengan susu ni, kejap buat ni, kejap bancur sini, kejap bancur sini. Padahal nak buat video je, tak perlu pun saya nak eksperimen dengan rasa tu kan. Buat video je boleh tipu je. Tapi saya rasa kalau saya melalui semua tu, saya akan boleh buat video tu dengan lebih real lah. Not just macam beli je lah teh, lepas tu shoot je lah dekat kan. Dia tak interesting kan macam tu. Jadi dan saya rasa menulis pun macam tu juga. Saya selalu tak percaya bila orang kata writer's block. Hang bukan writer's block, hang sebenarnya malas je. Bagi saya kalau hang tak boleh tulis, hang stare lah. Stare dekat hang punya screen tu. Tulis lah satu line pun, satu line lah, tulis lah apa-apa pun. Writer's block ni, satu malas, satu sebab dia dah takut dengan diri dia. Terutama kalau writer yang dah meletup. Saya faham dia tu sebab saya lalu benda sama tak. Walaupun saya ni mungkin lah tak meletup macam Fatih kan. Tapi saya ada benda tu sebab ada expectation orang tu kan. Tapi saya macam buat je lah. So saya akan, selalunya saya akan tulis lepas subuh. Sebelum breakfast pertama, at least sampai pukul 9. Jadi saya tahu at least kalau saya ada 2 jam tu pun 2 jam tu berkualiti. Lepas tu saya nak tukang langgang ke, nak pergi lepak kopitiam ke apa. Tu pasal saya rasa ramai orang tengok live saya macam pergi melepak. Oh tukang lari, oh lepak kopitiam, mak dia kat sini, lepak kat Fizi. Tapi sebenarnya pagi atau apa saya dah settle lah benda yang saya patut buat kan, benda tu. Dan kadang-kadang tulisan tu mungkin tak keluar pun, tapi benda tu perlu diasah. Dan mungkin juga sebab praktis saya macam tu, buku ni buku saya yang ke-10 lah. Tak termasuk buku underground. Ini buku yang ke-10. Jadi orang mungkin rasa dia ni prolific ya. Bila kata prolific, saya rasa orang membayangkan saya sangat tekun setiap tahun kan. Saya hanya setiap hari tu sikit-sikit okey je, benda tu jalan. So dalam saya punya perpustakaan sekarang, saya ada lagi 3-4 manuskrip lagi sebenarnya.
ada yang dah nak habis edit, ada yang tak tersentuh lagi. Nak hantar video ke? Tak. Kalau video nak boleh lah. Ke Lestari. Boleh. So sama juga muzik, filem, skrip apa kan, macam benda tu ada je lah. Biasa ada. Sebab yelah orang tak terkerja kan. Kalau hang tak bekerja, hang nak jadi artis, tapi kalau tu pun hang malas buat, apa lagi hang punya nilai kan. Tu je. Okay, ada soalan daripada audiens? So, kita ada orang kuat M. Nasir tu, Zabai tu kan. Masih? Ada? Tak ada apa yang Ada duit nak invest ke dalam filem? Tapi betul lah, siapa boleh Ada. siapa boleh carikan investor untuk filem tu. So please kita boleh berbual lanjut. sebenarnya gambar. Lagi. Double lah, double. Cepat, siapa nak tanya lagi sebelum Syam? Ha? Sama ke? Tak sama. Lain, different. Thank you. Merci. Tolong tadi soalan apa dia? Dia vous en prie. Ada masih? Tak ada nak tanya lagi, nak komen ke? Boleh. Komen. Komen je kau je. Komen dapat je. Habiskan. Dapat. Saya selalu cakap kat J, kelebihan dia lah. Apa je ni kak? Kita biasa tulis pasal kawan kita lepas kawan dah mati. So kelebihan J saya nampak dia tulis sebelum kawan mati. Itu kalau kita tengok dalam buku Mental Slackers ni, saya rasa itu kekuatan dia lah. Dia bukan bagi obituary, tetapi kepada kawan sekarang dia dah menghargai. Tapi ada ke obituary saya? Ada tak ingat lah. Tapi yang penting dia tu. Tapi lebih banyak yang orang hidup lah. Ini sebab kami bincang lah. Sebab biasa bila kita Ni dah meninggal, ingatan buat brother Pian Habib. Satu tu je. Orang meninggal lah. dan saya rasa itu dah satu genre yang bagus lah. Kenapa kita nak tunggu kawan kita meninggal untuk kita appreciate dia sekarang? Dan cara dia tulis, dia panggil a bit portrait lah, lakaran portrait kawan kita. Dia bukan critical apa nama ni, essay ke pasal kawan, tak. Dia simple. Dan rasa benda tu kalau kita jadi kawan dia pun kita kata seronok melihat orang melihat kita. Mungkin kita rasa apa nama ni, pandangan kita tentang diri kita akan diperkayakan melalui portrait yang ditulis oleh kawan kita lah. So saya rasa itu yang bagi saya Mental Slackers, kekuatan dia pada benda tu lah, menulis tentang kawan yang kita hormati ataupun yang influence kita sebelum dia untuk meninggal. Ini pun kalau saya boleh share kongsi sikit, saya dapat benda ni. Tadi saya cakap pasal Harry Rollins kan. Okay, Harry Rollins ni walaupun dia pernah jadi frontman band punk, nama band punk dia Black Flag. Band ni sangat influential. Tapi saya lagi suka Harry Rollins ni sebagai orang yang buat stand up comedy dengan buku dia. Okay, Harry Rollins ni sendiri dalam dunia punk tu, dia dah sangat royalty lah. Dia dah sangat besar dah nama dia. Tapi saya lihat bila dia buat stand up pasal punk, pasal apa benda, dia akan appreciate orang-orang dia. Bukan hanya otai lagi daripada dia, even budak baru yang dia admire dia akan cakap. Ini masa saya tengok dia buat benda ni, masa ni saya muda je. Dia masa tu saya dah macam, oh ya patutnya macam ni lah. Kan? Macam mana Harry Rollins ni, dengan dia sendiri dah ada nama, tapi dia okey je untuk dia cakap pasal, aku jumpa mamat ni, dan dia cakap pasal, padahal hang Harry Rollins kot, hang boleh je macam tak peduli kan, sebab hang sendiri adalah one of the pioneers kan. Kat situ kan saya cakap, oh ya, mungkin aku pun kena start benda macam ni. Sebab dan saya terfikir pula dalam kelompok saya pula waktu tu, terutama kelompok geng Ipoh lah, body surf tu, saya je yang menulis. Kalau saya tak tulis pasal diorang, saya tak menyatakan penghargaan saya kat diorang, memang tak tahulah siapa nak tulis pasal diorang kan. Itu je lah.
Okay, Abang Syed, datang depan ambil hadiah. Ada tak? Aku tak soal. Boleh bagi ke? Boleh. Boleh bagi cukup. Tak ya? Bagi. Dia kena bagi ni. Special sikit. Boleh letak satu yang kat hooks. Buang satu buku lain, masuk. Tengok, punya lah action library aku yang penuh. Wah, lihat di sini. Angkat buku daripada Komkura ni. Dia lupa, dia buat lapik kopi. Teruk. Tapi itulah, dia ni antara orang penting kat lah. Kau kata pasal proses saya sebagai artis. Okey. Tolong pusing bagi nampak masuk dalam video. Okey, nampak Kalau zoom sikit. kalau kata Ulang ni. kalau kata daripada segi muzik, saya ni terhutang budi kepada Mio dan Dr. Mark Body Surf lah, daripada band Mark tu lah. Ada lagi ke ada bang? Ada. Mio tu sekarang dia buka Body Surf Kitchen dekat Medan Kid tu. Jadi dia orang ni lah yang first bagi saya punya first gig. Kalau dalam pergi writing pula, buku, saya terhutang kepada Sufian Abbas. Sufian Abbas ni yang first sign saya untuk tulis buku. Kalau dalam contemporary art, siapa semua banyak Abang Syed dengan isteri Abang Syed, Kak Hanim. Sebab saya ingat waktu umur saya awal 20 dulu, Kak Hanim ni kerja dekat Yayasan Kesenian Perak. Jadi Yayasan Kesenian Perak ni selalu buat event art. Jadi kat situ yang saya banyak first terdedah kat benda yang macam, walaupun situ tak faham tu, apa benda ni kan. Dari situ slowly membukakan kepada jalan tu lah. Even kan sampai bila saya start nak serius jadi curator apa semua pun, Kak Hanim dengan Abang Syed lah yang akan selalu saya consult, tanya macam benda. Cuma macam Abang Syed ni dah biar lah. Kadang bukan pasal art dah pasal personal life pun sekali ya semua kan. Dia dah masuk semua benda lah. Dia dah campur-campur lah. Dah macam-macam lah. Jadi saya sentiasa ada, Ivan Tina pun sentiasa ada cikgu tu lah yang sentiasa akan saya nak macam, kadang-kadang saya WhatsApp saya, Aziz mana jom keluar ada benda nak borak, ataupun Sufian Abbas, macam tu lah. Saya akan still ada orang-orang yang saya nak look up tu lah untuk tanya dan berbual lah. Okay, saya banyak lagi soalan sebenarnya. Larat lagi ya? Boleh? Okay, ada soalan. Mic. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat sejahtera. Okay, nama saya Kay. J. Okay, untuk 2 minggu ni, saya jumpa dengan 2 orang seni, penulis yang awal-awal dah beritahu saya tak suka pergi event. Alright, okay. Yang seorang ni rupanya seorang penulis novel yang novelnya 17 buah novel diadaptasi ke filem dan drama. Oh, famous lah tu. Kan, saya baru tahu. Okay. Saya nak tanya, kalau beliau, saya panggil Syamnura ataupun panggilan dia Yat kan, yang menjadi big why dia ialah ibu dia. Dia tulis buku memang fokus nak adaptasi, but nak ibu dia yang tak boleh nak baca tulisan kecil tu kan, boleh menonton drama. Kalau cik pula macam mana? Motivasi saya berkarya. What big why. Sedangkan kalau ikutkan seni, orang seni saya lihat dia tulis sebab seni tu sendiri, bukan sebab nak glamour atau sebagainya. Tapi encik sendiri macam mana? Masa saya sekolah menengah, saya memang menyampah gila sekolah. Tapi saya suka membaca. Tapi Alhamdulillah, keputusan SPM saya bagus. Kemudian orang tua saya hantar saya pergi. Cerita saya sekolah ni, saya 2 kali kena buang sekolah. Saya ada 3 sekolah. Sekolah Anderson, Sekolah Sipapulai, Sekolah Idrisha. Gopeng. SMK Idrisha. Ya. Itu 90s lah, 90s. 99 last, saya form 5. Okey, jadi saya ni sekolah situ ya? Orang Kilan. Tapi saya orang Sipapulai. Okey, jadi saya sekolah Anderson. Saya kena buang. Itu sebab banyak ponteng, bergaduh. Last kali bergaduh dengan cikgu disiplin. Sipapulai 2 tahun. Itu kata drugs. Sepatutnya saya tak boleh sambung. Tapi saya ingat abah saya
kita pergi pejabat pendidikan Perak, kita kena bicara dengan orang pendidikan tu kan. So dia orang bagi chance lah sebab saya naik SPM pergi. Dan saya tahu saya memang boleh belajar. Saya tahu saya memang okey lah, otak ni dia okey lah kan. Tapi dalam masa yang sama juga, saya dah tahu dah saya tak nak sambung belajar lepas saya habis sekolah menengah. Sebab saya tak terus jadi seniman. Saya tak nak habiskan waktu saya dengan pergi. Sebab saya rasa macam waktu ni fikiran saya adalah kalau aku pergi belajar, aku habis 23, 24, masuk office, kerja, bla bla bla. Habis tu masa bila aku nak throw ke life? Waktu bila nak jadi adventurous? Jadi saya memang daripada situ, umur muda tu, saya dah memang sangat adventurous. Saya ada idea yang lain terhadap dunia ni. Terhadap cara nak menjalani kehidupan ni, saya ada idea yang lain. Bukan yang macam saya tengok semua orang ni. Kan saya selalu macam, takkan setiap hari 9 sampai 5 sampai umur 60. Takkan setiap hari. Saya tak boleh digest saya akan buat benda tu. Tapi saya tak tahu apa yang mencetuskan saya ada idea tu. Tapi saya ingat balik, masa saya sekolah rendah, ini adalah before scene. Sebelum rock and roll, sebelum scene, apa benda, saya ingat lagi. Kan kalau kita sekolah ada curriculum lah, pengakap, St. John, whatever. Jadi saya ingat, sebab saya menyampah pengakap St. John semua tu sebab kena pakai uniform kan. Bayangkan ni budak darjah 4 ada fikiran tu. Padahal darjah 4 sepatutnya hang masih green lah kan, masih cakap tak ada pengakap, whatever kan. Tapi saya dah ada fikiran, saya menyampah pengakap, saya menyampah St. John. Saya pergi pilih taekwondo. Macam mana lah. Pergi kelas taekwondo first. Lepas tu cikgu cakap, minggu depan kena beli uniform taekwondo. Tu kan saya tak datang kelas taekwondo. So saya tak tahu kenapa daripada saya sekolah rendah tu saya ada dah pemikiran benda yang uniform, benda yang konvensional, benda yang berulang setiap hari tu saya tak boleh belah. Jadi that's why bila saya habis sekolah, mak saya hantar saya belajar sains komputer. Saya pergi belajar kejap. Saya pergi tu pun mula-mula sebab orang tua lah kan, orang tua dia cakap pergilah kan, keputusan bagus, saya tak pergi. Saya ingat keputusan bagus, tapi yang saya minta adalah benda-benda yang tak berkaitan benda tu lah. Saya minta art lah, saya minta memasak lah, benda-benda yang ni kan. Tapi dapat sains komputer, saya tak tahu kenapa dapat tu, saya tak apply pun benda tu. Saya pergi, orang tua saya pergi, saya pergilah kejap. Pergi, bayangkan saya masa 18 tu, saya umur 17, 18 sebab tu saya dah main gig apa semua dah. Saya dah terdedah dengan semua benda. Saya masuk, budak-budak semua baru nak up, baru nak pergi jamming-jamming, nak belajar lagu. Saya dah melihat dunia ni dah macam-macam kan. Jadi saya cakap, tak boleh belah. Saya balik, tapi saya tak balik rumah. Saya duduk body surf. Berapa bulan saya duduk body surf, mak saya ingat saya kat tempat belajar lah. Sampai satu hari tu, semua orang patut bercuti, semua orang balik rumah kan. Saya balik rumah. Bila nak buka balik SEM, saya cakap kat orang tua saya terus bagi tahu terus terang. Walaupun time tu saya tak tahu lagi ni apa masa depan dia. Tapi saya cakap kat orang tua saya dah tak nak sama belajar. Saya nak main band. Waktu tu saya cakap main band lah, saya tak cakap pasal arts lah. Waktu tu tak tahu lagi potensi arts ni, apa lagi yang saya boleh buat. Of course orang tua saya, first tu dia terkejut. Tapi in a way saya rasa itu yang coolnya orang tua saya ni. Lepas tu dia orang cakap, okey lah, nak buat, tapi buat betul-betul. Jangan minum arak, jaga solat. Saya ingat dia cakap benda tu. Jadi daripada situ saya cakap, aku ni dah dapat green light daripada orang tua aku, apa lagi? Jadi basically saya berkarya selain untuk kepuasan sendiri adalah untuk orang tua saya lah, dua orang tu. Jadi setiap kali kalau saya rasa macam malas, setiap kali saya rasa macam saya akan fikir, tak boleh, aku nak kena ada duit ni, aku nak pergi spend my money on them kan. So saya ada that benda. So until now, boleh dikatakan every project yang saya dapat, ada portion sikit yang saya pergi ke orang tua saya, orang tua ke rumah, ke mana-mana lah. So tu my motivasi lah. Tu yang sekarang ni saya fikir kenapa saya kena nikah cepat. Sebab saya takut bila dua-dua dah tak ada, saya tak ada motivasi dulu. Sebab sebelum ni motivasi saya adalah memang orang tua. Sebab saya suka bila dia orang, dia orang tahu je lagu-lagu saya ada, dulu album saya pertama tu ada censored lah, ada mencarut apa semua kan. Dia orang tahu je benda-benda tu. Tapi saya rasa tu yang cool lah orang tua saya. Ada buku saya yang kena haram, mak saya nak baca, saya cakap, janganlah, buku ni banyak benda-benda lucah kan. Okay. Dia orang very cool lah. Itu yang saya rasa, walaupun dia orang bukan orang seni, tapi orang tua saya very cool like that. Jadi sampai sekarang lah yang saya rasa kenapa saya masih survive dan bertahan, saya rasa sebab saya ada approval daripada dia orang. Dan saya akan bagi tahu kat dia orang
everything yang saya buat. Nak main gig noise ke, nak main apa, saya akan cerita. Walaupun dia cover tak faham. Tambah bila dia orang dengar album saya experimental semua, obviously dia orang tak faham. Tapi dia orang dah tahu dah, tapi dia memang macam tu, dia orang dah tahu. Jadi saya very open dengan dia orang pasal benda tu kan. Dan saya, itu motivasi yang paling utama untuk saya lah. Orang tua saya tu lah. Saya satu lagi. Okey. Saya tertarik lebih tentang sejarah yang kata ponting sekolah sampai dibuang. Okey, kalau tuan bercakap dengan anak-anak didik kan, budak sekarang, satu yang kerisauan ialah dia nampak yang itu. So kalau ponting sekolah pun berjaya. Tetapi yang saya nampak di sini ialah tuan sekurang-kurangnya tahu apa minat, ke arah mana tu kan. Dan lagi satu dapat restu daripada orang tua walaupun tak faham. Tapi bagaimana pula nak sampaikan pada pelajar-pelajar sekarang ni yang isu ponting tu isu utama. Itu sebenarnya saya tak sarankan. Sebab saya tahu ramai orang yang ponting atau ambil drugs dia tergandas. Macam kes saya ni, saya rasa benda nasib baik lah. Most of my kampung friends yang into drugs sama macam saya masa kita teenager, sekarang ni dia dah naik level, dah main heroin apa benda. Dan ada beberapa yang mati overdose. Okay, saya bernasib baik. Bila tadi saya cakap saya ada dua sisi kan. Saya budak kampung tapi saya sekolah di bandar, sekolah putih. Saya bernasib baik, saya ada sisi saya yang cultured tu, yang dekat bandar. Saya rasa kalau saya tak main band, kalau saya tak buat art, saya kat kampung je, saya ada potensi akan jadi lagi teruk macam tu. Sebab kampung memang tak ada entertainment. That's why budak kampung apa yang dia buat, dia orang stone, dia orang pergi rempit. Itu adalah lingkaran saya dekat kampung. Budak-budak rempit, budak-budak yang stone. Until now dia masih kawan-kawan saya. Dan ramai kat yang overdose meninggal. Bukan overdose biasa-biasa ni memang gone terus. Ada yang up level jadi pusher, jadi heroin. Jadi saya berfikir kalau saya tak main band, kalau saya tak menyalurkan saya punya kegairahan tu ke seni, mungkin saya just jadi junkie je lah. Tapi saya bernasib baik sebab saya ada that culture punya bahagian. Tu pasal sampai sekarang bila saya berborak dengan budak-budak muda, saya tak sadarkan dia orang buat apa yang saya buat. Sebab saya rasa saya berani buat tu sebab saya ada fikiran tu. Bayangkan umur saya dah 4 dah 5, saya dah fikir pasal takkan, ni dah jam 5 sebelum scene, sebelum underground. Takkanlah aku habis ni nak pergi kerja 9 to 5. Bayang saya ada fikiran tu masa berapa tu, umur berapa, 9 tahun. Budak 9 tahun sekarang apa, tak tahu dia buat apa kan. Saya 9 tahun ada fikiran tu. Jadi memang daripada early age tu saya dah macam dah tahu dah saya patut buat apa. Dan saya ingat masa saya darjah bila orang tanya pasal cerita kat sekolah, kawan-kawan semua polis, engineer, apa-apa semua, saya cakap saya tak jadi kartunis, kena gelak. Zaman tu early 90s, 92, 93, 94 tu, jadi kartunis ni bukan benda yang glamour lah, bukan benda yang buat duit macam sekarang kan. Saya ingat lagi saya kena gelak kat kelas bila saya cakap saya nak jadi kartunis. Kemudian bila masuk sekolah menengah, tukar pula. Saya cakap saya nak jadi pro skater, kena gelak lah. Sama kan zaman tu mid 90s, pro skater kat Malaysia ni bukan lagi boleh buat duit. Tapi saya ingat saya kena gelak time tu. Sebab orang lain macam tu lah, pilih nak jadi doktor, jadi polis. Tapi saya dah tahu, tak ada kerja aku nak jadi doktor lah, jurutera, polis lah. Tak ada benda-benda tu pun satu yang menarik minat saya, tak ada. So memang minat saya tu, itu lah, dia kan pemain bola. Sebab saya dulu main bola, main club. Walaupun baca ensiklopedia. Jadi itulah yang saya rasa macam, even saya pun tak suggest kat budak-budak baru untuk macam ponting atau pergi eksperimen dengan bahan-bahan hayal. Saya tak suggest sebab saya rasa macam kes saya ni bernasib baik. Saya sentiasa ada fikiran tu lah. Dan even until bila saya 25, saya dah start rasa macam benda-benda hayal ni dah tak mendatangkan benda kat saya. Saya tak pernah cakap saya berhenti, tapi saya automatik macam dah tak nak lah. Sampai sekarang saya dah tak sentuh lah. Dah berapa puluh tahun ni. Sampai sekarang saya macam ada je kawan-kawan yang masih, saya kawan lepak apa semua kan. Saya tak ada sedikit pun rasa macam Emel rasa sikit, tak ada, tak pernah. Saya rasa mungkin lagi satu sebab saya ada will yang kuat kan. So saya daripada saya budak saya ada will yang kuat. Oh saya nak buat tu, saya akan nak buat tu. So kalau contoh macam dulu masa saya nak buat projek Rabak kat Ipoh. Masa tu Ipoh tak ada event art anak muda lah. Ipoh boring gila dah tu tahun 2010 2011. Jadi saya buat projek Rabak.
Masa nak buat projek Rabak tu saya dah ada bayangan dah. Akan ada festival, kita akan ada art space, kita akan ada semua benda. Dan saya achieve semua benda tu. Saya tak semua benda tu. Saya ada art space, ada kedai buku, ada record store, ada semua benda tu saya achieve. So saya rasa mungkin will tu lah. Tu pasal bila orang kata pasal nak jadi full time artist pun, hang kena ada will yang kuat tu. Hang memang akan gagal, confirm. First try. Saya rasa saya bernasib baik sebab kenapa buku saya laku daripada buku pertama. Sebab orang dah tahu saya lama dalam scene sebab saya main muzik. Saya bernasib baik kat situ. Tetapi bukan nak kata saya langsung tak ada benda yang gagal. Ada je buku saya yang jual slow. Kan yang dia tak jual macam buku-buku lain. Tapi itu memang part of benda tu. Dan memang nak jadi artis ni kena kental. Even nanti now pun saya selalu adik-adik saya, dia orang kerja konvensional, kerja biasa. Ada yang jadi cikgu, ada apa kan. Dan saya glad adik-adik saya buat benda tu. Sebab saya cakap, tak semua orang boleh jadi artis full time. Sebab dia memang perlukan mental yang sangat kuat. Tambahan, sekarang ni mungkin saya dah dewasa, dah 40s ni saya dah lebih faham macam mana nak tackle saya punya isu peribadi kan. Masa saya mid-20s kak, masa tu gila. Pokai, career belum betul-betul establish, depression, anxiety, putus cinta, patah hati, tak ada duit. I've gone through that phase yang saya rasa macam kalau saya give up, saya lama pergi kerja lah. Tapi saya still, even saya lalu macam-macam pun, saya still macam no. Aku kena jelas ni, aku kena jadi artis lah. No. Aku takkan pergi office, itu kan. No, tak ada. No chance for that nak dalam kepala saya. So saya rasa mungkin itulah, saya ada will dan kedegilan yang tegar tu lah, yang buatkan saya macam keep on je lah buat. Dan saya percaya kalau orang tak bagi saya jalan, saya akan buat jalan tu. Saya akan cipta pasar tu sendiri. Itu trik saya sebenarnya. Ni kau boleh buat. Sebab kau tengok pun saya masuk sastra, saya tak melalui yang sastra orang-orang yang dah ternama tu. Dan saya tak peduli pun orang. Bukan tak peduli di dalam interkuraja, tak. Maksud saya je lah Pak Samad, siapa lagi yang bila Ismail lah apa semua tu kan. Anwar Ibrahim. Okey je lah benda tu. Tapi saya tak ikut tu. Saya cipta saya punya pasar sendiri. Yang orang, that's why saya ada je geng-geng sastra yang tak suka sebenarnya tulisan. Tapi saya okey. Sebab saya tahu, ni memang kau untuk Hang. Hang mat sastra, aku bukan mat sastra. Cita-cita saya dulu, saya nak ada kolom tulis kat majalah Ujang. Saya ingat ni. So macam, macam mana nak tulis kat majalah Ujang tu je. Saya tak dapat tulis untuk majalah Ujang, tak dapat tulis untuk gila-gila, tapi saya tulis buku, which is better than that lah kan. Itu lah. Jadi saya tak pernah border pasal kritikan, pasal apa benda. Banyaklah kadang-kadang orang cakap, J, yang kena balas lah kritikan. Saya tak pernah balas kritikan. Orang tweet saya ke, orang kritik saya tak pernah respon. Sebab saya tahu saya tengah ada kat liga lain. Saya bukan kat liga korang. Korang punya liga, game korang macam ni. Tapi saya faham, game sastra memang ada polemik. Itu game dia. Korang layan lah. Tapi aku bukan part of that. Walaupun saya berada dalam scene buku kan. Tapi saya tak pernah letak saya berada dalam tu. Even review album semua kan. Orang bagi saya album untuk review semua, saya tak review. Kalau saya tak suka, saya tak shout out je. Kalau saya suka, saya akan upload. Saya akan cakap, itu je. Terima kasih. Itulah, so tak disarankan lah pergi solat. Apatah lagi drugs tu tak disarankan lah. Ini menarik lah, macam Jay kongsikan tu. Maksudnya kita mencipta jalan sendiri lah. Saya teringat seorang menteri kerja raya dulu kan. Orang kata, jom kita bina jambatan kan. Dia kata, tapi kat situ tak ada sungai. Tak apa, kita bina sungai dulu. Baru kita bina jambatan. Okey, dah dekat pukul 4 dah ni. Sampai pukul 6 kan. Kira kita ada lagi 2 jam lah. Sebelum lupa. Okey, ni korang boleh beli. Yang di belakang tu saya bawa 5. Ini majalah ni Kontra Budaya punya majalah. Saya dia punya editor in chief. Ni baru keluar bulan Januari satu. Sekarang kita tengah buat isu yang kedua, akan keluar dekat PBKL. Kalau korang nak memahami sikit lah benda-benda yang saya buat dan kawan-kawan saya yang buat benda yang lebih kurang sama, ini majalah ni lah, RM30 je. Dalam ni ada beberapa orang kolumnis. Ada interview dengan Kamal Sabran, ada 37 muka surat. Kalau korang nak tengok Kamal Sabran membuka minda korang bercakap pasal seni, ini benda dia. Dia kat belakang tu, saya ada buat 5 je.
Maintenance Lakers ni saya minta kat Mutalik Osman, saya post, dia tak post pun lah, lantak situ. Tadi dia pun nak tanya saya. Dia saya risau lah, aku dah bagi tahu kat Hang buat tengih dia kan. Itu baru dia bagi saya link untuk beli online, saya ada bagi link tu dekat Fatih. Ada dalam grup. Kalau kau nak beli Maintenance Lakers ni nanti boleh lah, ada online lah. Ni ada physical lah. Kak tadi hadiah. Sebelum saya lupa, tidak saya ambil ni bawa ni. Nak so masuk majalah Dewan Sastra ya. Dewan Sastra online. Kak, saya tak pernah keluar Dewan Sastra. Di sini. Dia nak Oh, okey. Dah, ke sana. Okay. 1, 2, 3. Okay. Okey, terima kasih. Iman orang. Okey, sebab kita dah lewat malam ni. Jadi nak balik Changlun. Jadi soalan terakhir lah. Cik ingat kan dia dah tutup lah soalan terakhir. Boleh je nak borak. Sebab memang jarang saya datang event sekarang ni. Dulu saya selalu datang event lah. Waktu saya rasa dah 5 tahun kebelakangan ni memang saya memang jarang gila datang event. Okay. Macam datang PBKM pun sebab orang sponsor. Okay. So kita datang. Terima kasih ya, saya ucapkan kepada Cik yang sudi datang walaupun tak ikhlas tadi kan. Jadi soalan last dia, antara yang menarik dalam buku ni adalah dia menjawab satu persoalan lah. Yang kadang-kadang aku sembang kat dengan kawan-kawan aku yang minat muzik ni kan. Dia kata ada juga seorang dua yang kata macam kat Malaysia ni memang tak ada lagu yang best lah. Lagu-lagu best ni kalau nak dengar dia kata kena dengar lagu Indonesia lah. Jadi dalam buku ni dia mengkritik, walaupun dia kata dia bukan pengkritik, tapi dalam tu dia ada mengkritik orang yang kata dekat Malaysia ni tak ada muzik yang best. Jadi mungkin siapa yang ada pemikiran macam tu boleh try baca lah dan judge sendiri yang betul ke muzik yang dia suggest tu best. Ataupun kau nak respon sedikit, sebab aku rasa macam tema tu antara yang aku rasa yang real lah dalam hidup. Bila baca tu betul lah, ada memang ada orang yang rasa macam tu. Orang kita ni ada satu masalah sukar nak agai benda kita sendiri. Tu pasal apa saja datang daripada Indonesia, semua orang gila babi. Karya Anwar tak habis-habis. Kan? Apa lagi nama budak-budak Indonesia yang popular kan? Tak habis-habis. Hamka, whatever lah. Tak habis-habis Hamka. Menyampah gila dengar nama Hamka. Not to say Hamka tak bagus, tapi benda ni macam bukan, kita tak payah cakap tu lah. Kita cakap jurnalistik sekarang, kita kecil lagi skop. Kawan-kawan sastra saya sekarang, kalau kita tanya dia, siapa penulis sastra yang best sekarang? Tak habis-habis nak sebut Osman Awang, tak habis-habis nak sebut Ehsan Said. Korang ni tak boleh ke turunkan sikit ego? Orang yang sekarang ni tak ada ke? Takkan teruk sangat orang sekarang ni. Itu masalah kita sebenarnya. Jadi orang yang bila dia kata tak ada muzik yang bagus kat Malaysia tu saya tulis dalam buku tu kan. Sama ada dia Tak dapat hidayah. Tak, sama ada dia memang bukan orang yang mencari ataupun memang life dia boring gila babi je. Sebab hang orang yang membosankan. Jadi yang bersekitar hang semua yang bosan je. So orang memang akan selalu cakap macam tu. Sama juga macam orang yang bila dia kata zaman aku band lagi best, zaman sekarang band tak best. Hang tu boomer babe, terus hang ada fikiran macam tu kan. Padahal ramai je budak-budak baru yang buat benda yang budak zaman saya tak buat. Tapi sebab hang ada that benda kan, hang tak nak admit that ada budak-budak baru macam ni. Dan mostly orang yang cakap benda tu bukan orang yang aktif datang gig pun. Itu yang lagi saya menyampah. Hang gig pun tak datang, hang sing buku pun tak datang, pasal nak cakap tak ada penjajah yang best. Padahal hang tak check out pun kan. Itu just macam dia orang punya ego bercakap je. Tapi itu memang saya cakap terus terang, itu memang perkara yang masalah kita saya rasa. Dekat Ipoh adalah bandar yang paling sikit sekali penjualan album dalam buku saya. Orang Ipoh tak peduli pun saya. Kat luar je, tu BKL kan yang akan peduli. Kat Ipoh ni tak. Ustaz Rashidi nak beli tak? So itu dia punya benda tu lah. So saya rasa ni kita punya benda lah. Bila dia cakap pasal Indonesia lagi best, apa benda, itu satu memang hang tak cukup discover lah. You know what, I go to Indonesia when I'm traveling there cycling, and I hear that a lot of Indonesian people they hear
mostly like Malay music that I not really know actually, but this is. They used to listen to the old ones like Search, Iklim, ataupun if the current ones, they listen to Noh Saleh. Yang betul-betul but kalau yang daripada scene underground, ramai je kawan-kawan kita Indonesia yang dengar kita. I even ada album yang keluar kat Indonesia, ada je. Tapi dalam skala yang very underground lah, bukan commercial punya pasar lah, not commercial punya pasar. Friends, they always hear the Melayu punya music. Dekat mana? Dekat Indonesia, when I was cycling from Jakarta to Jakarta West, so they always hear the music Malay. So I tak faham. Yalah, dia orang dengar Iklim, dia orang dengar Slam. Until now, Siti Nurhaliza, one of their favourites, Siti Nurhaliza. Amy Search, tu dia orang punya favourite Indonesia. Tapi because to give sedikit konteks kan, sebab lama duduk Perancis kan, mungkin tak tahu apa what's going on dekat Malaysia. Malaysia ni memang ada fenomena orang Malaysia banyak layan muzik Indonesia yang baru-baru. Jadi Fatih mungkin sedang bercakap pasal kawan dia yang layan tu lah. Macam sekarang ni kan, layan Hindia, layan Payung Teduh, layan Ari Lasmana, layan ramai budak-budak Indonesia, kawan-kawan saya juga. White Shoes, apa semua tu kawan-kawan saya. Tapi sampai saya sendiri sekarang ni dah tak shout out lah pasal diorang. Sebab saya rasa macam dah too much. Saya dah tak pakai baju band Indonesia dekat public. Yang mana saya rasa akan ada orang nak tangkap gambar kan, kalau kita pergi event, saya tak akan pakai. Saya dah tak endorse diorang. Padahal diorang ni kawan-kawan saya juga. Tapi sebab saya rasa dah macam benda ni dah tak sihat. Benda ni tak sihat to the extent budak Malaysia main muzik slang Indonesia dan bahasa Indonesia. Saya cakap, Angbat nyanyilah macam orang Ipoh, nyanyilah macam orang Teluk Intan. Nak nyanyi macam orang Indonesia dah apa. Yang lagi funny kalau hang tak pernah pergi Indonesia pun, tu lagi kelakar kan, lagilah rasa macam so dia, kalau kita dengar Indonesia tapi kita tahu nak control, okey kan. So saya rasa itu benda dia lah. So kawan tu dia mungkin suka Nadine Amizah. Dia tak apa hidayah juga. Kan? Nanti saya bagi recording ni kat dia. Lagi, so dia akan benda-benda macam tu lah. Tapi benda tu bagi saya not a big deal pula. Itu macam, okay ni kita cakap dalam skala manusiawi. Suka hati lah orang tu nak nyanyi apa kan. Lantak lah kau kan, kau rasa Indonesia lagi bagus lah, whatever lah. Tapi yang kalau skala untuk kita berbincang tu lah, yang tadi lah. Tapi skala besar, saya okey, saya tak beli. Sekali kau lah, kau nak layan apa benda. Itu kau punya, kau rasa Indonesia lagi bagus lah. Itu benda-benda ni lah. Cuma kita boleh cakap ada benda-benda yang ada kat Malaysia yang Indonesia tak ada. Yes. Contoh, let's say kita jangan ambil yang mainstream lah. Kita ambil yang niche. Kalau korang familiar dengan Kamal Sabran, tak ada orang macam Kamal Sabran kat Indonesia. Kalau korang familiar dengan band nama Atta Akasa, Digahayu, Zuhezan, tak ada band macam tu kat Indonesia. Tapi kembali kepada tadi, orang kita tak hargai. So dia nampak yang tu, dia tak nampak kan kita ada benda ni. So itu berbalik kepada kita sendiri lah. Mungkin tak ada orang buat filem lagi kot pasal tu. Jadi orang tak tahu. Itu of course memang tak ada orang buat filem kan. Tapi kita ni yang kononnya kata dalam scene, dokumentari ke, maksudnya TV ke. yelah kalau kita tak ada dokumentari pun, tapi kita ada otak untuk fikir kan. Kita ada pengamatan, kita hadam untuk kita buat penilaian kita kan. Tapi macam kawan tu yang bila dia kata, oh aku nak dengar, aku dengar Indonesia, aku tak dengar Malaysia kan. Biasanya orang macam tu adalah orang yang tak dengar banyak muzik. Dia tu dengar je apa yang dia buka kat Spotify atau dia nak kereta SFM buka, itu je. Biasa orang cakap tu adalah orang macam tu. Bukan orang yang betul-betul music listener pun. Kalau orang music listener, dia takkan cakap benda macam tu. Sebab kalau music listener, dia automatik dia tahu. Dia tahu Brunei ada band, Singapore ada band, ni ada band, dia alert semua benda tu. Jadi biasanya kalau ada orang cakap macam tu, tak payah ambil pusing lah. Macam anggap je lah, okay lah, whatever lah. Itu je lah. Okay, Syah nak tanya. sampai di sini saja Cik Hawa. Nak tanya apa? Tak ada? Okay. Ada salah faham di situ. Nanti kita cut video tu. Okay, terima kasih lah diucapkan kepada semua yang sudi stay lah sampai pukul 4 dalam satu wacana yang sangat menarik lah yang saya moderator kan. Terima kasih dekat Kopkura yang nak ajak saya.
untuk kita berkongsi-kongsi tentang ni. Mudahan kolektifnya terus maju jaya dan jangan dengarlah bunyi-bunyi langau Selalu kalau orang nak buat benda ni memang akan ada orang tak puas hati tu biasa je Tapi the idea of kita perlu ada jelas satu titik yang kita nak pergi tu Yang lain tu hanyalah huru-hara dan chaos dan tak perlu diberi perhatian. Tahniah Kaum Kurah untuk event Ipoh. Tahniah Presiden. Terima kasih beliau-beliau. Ada apa lagi sebelum kita tutup? Tak ada. Okey. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih. Hadiah. Buku tak terima Dia asing dah. Terima kasih. Saya terima hadiah dalam bentuk pizza. Pizza di sebelah sana. Kalau ada soalan nanti boleh jumpa J personally lah. Okey. Sekian saja untuk sesi ni. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua. Terima kasih kepada bos Kiri Darren yang menyediakan tempat. Saya serahlah balik majlis kepada Presiden Kaum Kurah untuk menutup event kita pada hari ini. Okey, baik, terima kasih semua. Jadi sebelum sedikit